1, 2, 3, 4, 5, 6 punya cerita apalah dikejar. Dulu masa sekolah malas buat kerja, malas sapu, malas belajar. Tapi bila habis sekolah bawa sijil ijazah sahaja. Langsung tak dapat kerja, cuba melayu. Dapat tapi kerja yang dia tak suka, sapu mop lantai. Memang cocoklah dengan dia yang dulu tak banyak pemalas sekolah. Ponteng sekolah, kerja pun tidak. Nampak pula orang satu lagi bekerja. Dia dapat kerja pun sebab bantuan orang dalam. Memang begitulah ceritanya orang kata. Orang yang pemalas memang tak dapat kerja. Tapi bila bankrupt, barulah itu. Orang selalu kata harta orang tua takkan bertahan lama. Lama-lama bankrupt juga. Lebih baik cari kerja tinggal orang tua dekat rumah orang tua sahaja. Kalau jaga boleh jadi beban sahaja. Itulah yang pemalas akan bilang. Pemalas hanya kerja untuk diri sendiri. Mana ada kerja untuk orang lain. Memang anak manja, cuba fikir apa yang mereka mahu sahaja. Mana peduli dengan orang usaha usaha melahirkan mereka. Mana ada orang peduli usaha melahirkan anak atau berbandingkan anak. Memang pun tak ada siapa peduli. Itu bila orang tua kaya baru fikir usaha untuk sampaikan anak. Fikir anak mereka akan sayang. Tapi fikir mereka salah sama sekali. Sebab anak itu orang manusia yang boleh berfikir. Bukan orang yang boleh kita minta macam robot. Mana ada yang peduli dengan usaha dapat anak. Mana ada orang usaha peduli dapat cinta. Mana ada orang peduli dengan itu sana sini. Memang begitulah cerita dia. Memang begitulah. Memang macam gitulah cerita dia. Orang gitulah cerita dia. Punya usaha dapat anak. Tapi anak sendiri tak peduli usaha. Usaha juga usaha. Kalau usaha jadi kaya tak apa. Ini usaha untuk dapatkan cinta langsung tak masuk akal. Itu cuba ada dalam drama cinta maksiat sahaja. Yang usaha dapatkan anak untuk kasih sayang mana bisa. Itu kan fikiran manusia punya fikiran sendiri. Kali fikir sendiri.